Okey, memang betul. Secara peribadi, Israel memang mengeluarkan kenyataan pada petang semalam, ya. Kalau kita, Ministry of Defence Israel mengeluarkan kenyataan pada petang semalam membenarkan kami untuk berlabuh dan kesal dengan kenyataan melabelkan kami sebagai Hamas dan sebagainya. Tetapi kita perlu lihat sekiranya kami berlabuh ke pelabuhan Ashdod, ia tidak akan membawa sebarang makna, kerana hakikatnya kami gagal memecah masuk ke Gaza. Dan sama juga seperti proses penghantaran bantuan kemanusiaan yang lain yang dihantar melalui Israel akan kawal, dan ia belum tentu sampai kepada rakyat Palestin di Gaza. Itu kita boleh katakan kenyataan yang dibuat membenarkan kami berlabuh adalah kenyataan gula-gula yang terpaksa dibuat susulan tekanan masyarakat antarabangsa yang semakin meningkat terhadap kekejaman yang berlaku, dan tekanan yang sama yang diberikan oleh negara barat pada ketika ini yang semakin meningkat supaya Israel membenarkan misi bantuan Global Smooth Flotilla ini memasuki Gaza. Memasuki Gaza dengan mendarat di pelabuhan Israel adalah dua perkara yang berbeza. Sebab kalau kita lihat, banyak bantuan kemanusiaan yang dihantar oleh masyarakat antarabangsa melalui Israel, tetapi berapa persen yang sampai ke Gaza? Itu yang kita berpendirian tidak akan percaya dengan kenyataan yang dibuat. Itu adalah satu kenyataan yang berbentuk gula-gula.